Kenaikan cukai Amerika Syarikat membuatkan Malaysia condong ke China. Lawatan 3 hari Presiden China Xi Jinping di tengah-tengah perang perdagangan dan cukai Amerika Syarikat telah meletakkan Malaysia dalam keadaan seperti kancil dihimpit gajah. Sepanjang lawatan tersebut, kita telah menandatangani 31 memorandum persefahaman melibatkan pelbagai sektor strategik seperti teknologi, keselamatan dan perdagangan. Kedua-dua negara juga menegaskan komitmen untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan di Laut Cina Selatan serta penyelesaian melalui rundingan. China juga berjanji untuk membantu Malaysia untuk mempercepatkan penerokaan teknologi bagi meningkatkan daya saing negara ini. Namun ini mendapat reaksi sinis dari pihak Amerika Syarikat malah menyindir lawatan Presiden China ke Vietnam, Malaysia dan Kemboja. Pengulas politik Amerika Bill O'Reilly memperlekeh lawatan Xi ke Malaysia dengan menyatakan bahawa orang Melayu tiada duit untuk membeli barangan dari China ketimbang rakyat Amerika yang kaya raya. Malaysia yang memegang jawatan pengerusi ASEAN bagaimanapun tidak membalas komentar itu secara langsung. Sebaliknya, PMX terus ke Thailand bagi membina jaringan ekonomi baharu di sempadan dan menyelesaikan masalah banjir di Kelantan. Dalam ucapan di hadapan Presiden China, Perdana Menteri Anwar menegaskan Malaysia hargai kestabilan dan kerjasama yang mampu menyumbang kepada kemajuan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pembinaan tamadun di negara ini. Malaysia akan terus memimpin seluruh rantau ASEAN sebagai rantau yang terbuka kepada semua pihak dalam masa yang sama menyatukan kekuatan dalam mempertahankan diri dari menjadi mangsa buli negara besar. Sebelum ini, Amerika Syarikat telah menaikkan cukai kepada seluruh dunia secara tidak langsung mewujudkan perang perdagangan. Tindakan ini telah membangkitkan kemarahan negara-negara sahabat negara itu seperti Kanada dan Eropah. Malah wilayah yang jauh di tengah-tengah laut seperti Pulau Heard dan McDonald pun tidak terlepas dari keserakahan Amerika Syarikat.